أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 2, baris ketiga daripada atas. Muka surat 2, baris ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyatihi ala tarjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyati Sayyidina Muhammadin al-mab'usi. Sayyidina Muhammadin al-mab'usi. Kalau wasaga Muhammadani, Muhammadinil mab'usi, ada nun kecil je lah. Sayyidina Muhammadinil mab'usi. Kalau kita wasal lah. Kalau kita baca suti-suti, Sayyidina Muhammadin al-mab'usi bibahiril mu'jizati. Kalau baca suti-suti. Kalau baca wasal, Sayyidina Muhammadinil mab'usi. Muhammadinil mab'usi. Dalam doa bang tu lah. Doa bang tu kan. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wa ba'ashu maqaman. Kata ada alif lam. Kata ada alif lam. Wa ba'ashul maqamal ladzi wa'atah. Kalau tak ada alif lam, wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Kalau kita baca dengan tidak ada alif lam, kan? Kita baca mana? Wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'atah lah. Ataupun kita baca wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atah. Wa ba'ashul maqama ke wa ba'ashu maqaman. Baca mana? Ada alif lam ke tak ada alif lam? Ha? Ada alif lam. Wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'atah, gitu. Kalau baca dengan wa ba'ashu maqaman tanwin mahmudanil ladzi wa'atah, ada nun tu. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata.
Hak ni Sayyidina Muhammadinil Mab'usi. Macam orang wasa kul huwallah tu lah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kan ada orang wasa kat situ. Kita wakaf semua. Tapi kalau orang wasa kan. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Perasan tak? Dia tak sekarang kita baca wakaf. Kalau dia baca wasa. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Nillahus samad. Tak pernah baca wasa? Tak pernah? Ada nak wasa situ lah. Sayyidina Muhammadanil Mab'usi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatih wa tasdiki hidayatih. Terjemahan dia, dan rahmat, yakni rahmat daripada Allah, dan sejahtera, yakni sejahtera daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat sejahtera ni atas juru bahasa, atas tarjumani, atas juru bahasa. Juru bahasa lah yang menterjemahkan. Juru bahasa. Tarjumani. Atas juru bahasa. Juru bahasa ketuhanan. Juru bahasa ketuhanan. Dan yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa juru bahasa ketuhanan? Siapa yang menunjukkan kepada keesaan Allah? Penghuni badal, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni selepas daripada Bismillah, Alhamdulillah, disusuli dengan selawat dan salam. Disusuli dengan selawat dan salam. Oh, ni yang disunatkan. Bismillah permulaan, kemudian Alhamdulillah, kemudian selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana kitab samalah. Dia akan sudi dengan selawat dan salam. Yang terdahulunya pujian atas Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukminin. Maknanya kepercayaan orang mukmin ni tinggi seumpama dengan beberapa langit. Siapa yang menaikkan? Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang menaikkan. Jadi kepercayaan cukup tinggi. Tinggilah percaya benda-benda gaib. Percaya sungguh-sungguh tu tinggi sungguhlah. Percaya kepada yang tak boleh buktikan dengan secara zahir. Bukti secara zahir. Allah ada. Malaikat ada. Buktikan. Buktikan. Barzah ada. Buktikan. Malaikat Raqiati ada. Buktikan. Tapi percaya sungguh-sungguh. Tinggi kepercayaan. Siapa yang menaikkan kepercayaan yang tinggi umpama langit ni? Allah Ta'ala. Allah yang menaikkan. Allah Ta'ala. Percaya pada perkara gaib Allah Ta'ala. Ada ni. Ni bicara awal kitab ni. Allah Ta'ala. Beriman seseorang, tinggi keimanan seseorang, siapa yang menaikkan? Siapa yang meninggikan? Allah Ta'ala. Kalau orang yang tidak beriman, rendah dia. Siapa yang merendahkan? Allah Ta'ala. Sebab apa?
Baik jahat Allah Ta'ala belaka. Contoh kok orang kafir Mekah lah. Mukjizat depan mata nak kata apa lagi? Belah, bulan terbelah depan mata. Nak kata apa lagi? Sihir. Orang kafir Mekah kenal Nabi SAW ni. Sihir Nabi belajar mana? Bohong. Bohong tak sama sekali. Orang kafir Mekah tahu dah Nabi ni orang sebenar. Orang baik, orang ju, Al-Amin lagi Nabinya. Hak paling hampir kok Abu Talib. Abu Talib nak apa lagi? Dia pergi menega ke Syam. Yang dia patuh balik semula tu. Sebab dicerita oleh paderi tu, ini akan jadi Nabi akhir zaman. Apa lagi dia nak? Abu Talib nak apa lagi? Pergi balik ke Syam, dipayungi oleh awan. Tak kena panas. Apa benda tu? Pergi balik sebulan pergi, sebulan balik. Dipayungi oleh awan. Nabi SAW dan rombongan dia. Nak apa lagi? Tapi kenapa Abu Talib tak beriman? Allah tidak menaikkan hati dia. Itu je lah. Bayangkan kalau Abu Talib beriman. Hak kita ni kemudian beriman ke, beramal soleh ke, Abu Talib boleh pahala sepenuhnya. Sebab jasa besar dia kepada Nabi SAW. Kalau Abu Talib beriman. Kalau Abu Talib beriman, ni kita ni beriman beramal soleh ni. Mari mana? Mari daripada Nabi bawa. Nabi bawa tu siapa bela Nabi? Siapa lindungi Nabi? Siapa tolong Nabi? Abu Talib lah. Jadi apa yang kita beriman beramal soleh ni, Abu Talib akan dapat pahala sepenuhnya. Kalau dia beriman. Ada ni. Siapa sudah tak beriman? Sebab apa? Allah tidak menaikkan. Sebab itulah kita ni Allah menaikkan ni, kena perbanyakkan kesyukuran. Sebab kitanya hanya 1/5 daripada ahli dunia sahaja. 4/5 kafir. Kita pula lahir daripada ibu bapa Islam. Bukan kita minta. Okay, kita minta. Semula kita minta dah. Ataupun kita boleh jerakit ke mana-mana ibu. Boleh? Boleh menjakit mana-mana. Tak boleh. Lahir daripada bapa Islam, siapa? Allah Ta'ala. Lahir sebagai Islam, mari mana? Allah Ta'ala. 1/5 daripada ahli dunia. Islam yang beriman pula. Mari mana? Beriman pula, beramal soleh. Mari mana? Nak beriman pula, pokok pangkal balik pada ilmu. Belajar kita mari mana? Allah Ta'ala. Beramal soleh, pokok pangkal, mari daripada ilmu. Ilmu, belajar, Allah Ta'ala belaka. Mana apa? Kena memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Allah lah segala-galanya. Mana Allah yang menaikkan. Kemudian Allah menaik ni akan berapa matahari pengenalan. Makrifah. Yang diserupakan dengan matahari. Mana apa? Terang. Makrifah yang terang. Akan berapa matahari makrifah. Makrifah yang diserupakan dengan matahari. Lah ni tashbih belaka ni. Pengenalan yang diserupakan dengan matahari. Pada pihak cerah. Matahari mencerahkan benda yang zahir. Matahari dia mencerahkan benda zahir. Benda zahir mana benda zahir? Bangunan, pokok, matahari. Dia mencerahkan benda yang zahir. Adapun makrifah, pengenalan. Makrifah lah bahasa Arab. Pengenalan bahasa Melayu. Sebut pengenalan, payah kita sebut makrifah lah. Kalau sebut pengenalan ni, kat pengenalan lah kitanya. Dah, pengenalan. IC lah kitanya kat pengenalan. Pengenalan tu memang makrifah. Jadi matahari dia mencerahkan benda yang zahir.
Adapun makrifah, dia mencerahkan akan hati akan perkara yang gaib. Padahal cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan yakin. Tauhid yang bercahaya, keyakinan yang bercahaya, cemerlang laginya, cerah menerang laginya. Tauhid dan makrifat dan yakin. Tauhid akan Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid pada zat, sifat dan perbuatan. Tauhid disebut berkaitan dengan tauhid, mengesakan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Kita belajar daripada Allah. Lepas kita belajar, kita fahamlah, teranglah bab pegangan daripada Allah Ta'ala. Islam 1/5 daripada ahli dunia. Tapi belajar bab iman, belajar bab amal solehnya tidak. Jadi yang Islam, yang belajar bab iman, yang belajar bab amal soleh daripada orang Islam yang 1/5 ahli dunia ni, ramai mana pula yang betul-betul belajar. Orang Islam 1/5 daripada penduduk dunia ni, hak belajar betul benar. Hak Islam ni. Sebahagiannya Islam saja. Setengah-setengah tempat Islam je. Ingat dulu kan hak kena ujian kepada Bosnia, apa ingat tak? Kan masa tu diceritakan balik, walaupun mengaku Islam tetapi amalan Islamnya tidak ada masa tu. Ada ni. Sebab mereka duduk di Eropah, mereka duduknya. Tapi mereka mengaku Islam. Mereka sanggup mati atas nama Islam, tapi amalan ada ni. Jadi orang Islam ni, hak beramal dengan agama, berapa peratus pula? Hak beramal dengan agama ni, hak sebenar, yang meneras pada ilmu, hak beramal dia, berapa peratus pula? Dengan ilmu lah. Beriman dengan ilmu, beramal soleh dengan ilmu. Berapa peratus pula? Hak betul-betul nak belajar. Kalau kita katalah, tak usah pergi jauh-jauh lah. Kita di Terengganu ni. Hak betul-betul nak belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Betul-betul nak belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Berapa peratus pula? Kadang-kadang bukan yang duduk dengar nada telinga. Hak tu kan duduk depan pun. Hak tu kan duduk depan. Tukang ceramah. Hak duduk depan. Bila minta ajar fardu ain tauhid, minta maaf saya tak pandai. Minta ajar fardu ain fiqh bab semayang, minta maaf tak pandai. Minta ajar fardu ain tasawuf, tak pandai. Lepas tu nak ceramah je, baca satu ayat, lekok, isyak berhenti. Baca satu hadis, lekok, isyak berhenti. Ataupun ambil sejarah-sejarah yang lampau. Sekat gitu je. Ajarlah fardu ain tauhid, tak pandai. Hak tukang ceramah ni. Orang majlis surau minta dah. Jepuk mula-mula je. Pihak kami ni nak suruh ustaz mengajar tauhid. Pak kami ni tak ada kelas tauhid. Oh, minta maaf lah Haji. Saya tauhid ni tak padat ni. Tak pernah, tak reti maknanya. Ceramah punya ceramah. Kita kena muzakarah bab fiqh semayang ni. Ajak sama ustaz nak muzakarah bab fiqh semayang. Sebab saya lama dah tak main bab semayang ni. Lama dah saya tak main bab semayang. Bukan main. Mana tak mengajar lah. Mana boleh main hukum akan agama ni. Bukan maksud orang Terengganu kita ni. Lama tak main, lama tak cara lah. Pada ni. Oh, kena muzakarah lah bab fiqh semayang ni. Sebab saya lama dah tak main bab fiqh. Lepas tu di masjid surau apa? Ceramah. Ceramah. Fardu ain tauhid? Tak. Fardu ain fiqh? Tak. Fardu tasawuf? Tak. Ada ni. Jadi macam mana kita nak tanya orang yang belajar? Berapa peratus kok
Hak betul-betul belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Ini akhir zaman. Agama hanya tinggal pada rupa sahaja, pada nama sahaja. Nama Islam, rupa Islam, IC Islam. Tapi agama yang sebenar, beriman tak mau soleh, agama yang sebenar dan kita minhaj. Nikmat agama yang sebenar, ilmu dan amal. Ilmu. Ada. Pada ni. Jadi hak mana-mana yang Allah pilih pada jalan ilmu dan amal, beriman soleh, itu semua daripada Allah Ta'ala belaka. Kita la haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya kita. Tapi kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba yang memilih untuk beriman, untuk belajar dan beriman. Hamba yang memilih untuk belajar dan amal soleh hanya pada zahir. Pada batin kiki, hak Allah Ta'ala belaka. Kena faham tu. Ya, ni kena tok molek ni. Ada ni. Dia pergi pada bab pilihan. Saya ada baca dalam satu jawapan daripada pihak berkenaan lah. Hak berkaitan dengan qada qadar ni. Keluar jawapan tu daripada jawapan pihak berkenaan agama lah. Mufti lah. Tapi bukan Terengganu. Bukan Terengganu. Ada ni. Jawapan dia tu sendiri awal dengan akhir bercanggah-canggah. Awal memang hak kita, memang hak Allah Ta'ala. Hak akhirnya dak pula dah. Allah tahu je. Allah tahu je. Qada ni Allah Ta'ala tahu, bukan Allah letak. Kita dipaksa pada kebaikan dan kejahatan. Dak. Qada ni Allah Ta'ala tahu. Dia lagi dah. Awal akhir lagi. Ujung tu dia lagi. Ini jawapan daripada mufti. Tapi bukan Terengganu lah. Kata bahaya sungguhlah. Jadi berlawan. Hak jawapan tu sudah berlawan dah. Kata awal molek, ujung buat apa lari pula. Ujung dia lagi. Mana kita ni bukan dipaksa, dikerasi. Memilih kebaikan dan kejahatan. Mana? Allah tahu. Bukan Allah nak tak mutuh pula dah. Tahu. Tahu tu ilmu. Kita qada ni iradat. Muafakah dengan ilmu. Ada ni. Apabila hak Allah Ta'ala belaka, memang kita terikat. Kita dipaksa. Lepas tu disebut sebagai majburan batina. Mukhtaran zahira. Majburan batina. Kita ada pilihan pada zahir. Batin hakiki kita dipaksa terikat dengan qada qadar. Sebab apa? Sekalian qada qadar terikatlah kitanya. Tapi mukhtaran zahira, kita yang memilih pada zahir. Dan kita wajib berpegang, kita yang memilih dan melakukan. Tapi hakikatnya kita majbur. Sebab tu kita ni Jabariyah pada batin, Qadariyah pada zahir. Kita ahli sunnah wal jamaah. Pada batin hakiki Jabariyah lah. Hak Tuhan belaka. Pada zahir kita pilih. Kita yang buat. Kita pilih ni Allah letak otak dah kan, ni boleh mikir ni. Allah letak otak boleh mikir, boleh nilai, apa tu pilih lah. Ni otak kita ada ni. Fikir-fikir, nilai-nilai, kita pun pilih. Tu pada zahir. Tapi hakikinya, mikir tu Allah Ta'ala. Nilai tu Allah Ta'ala. Mutuh pun Allah Ta'ala. Tu pada batin hakiki. Tapi dalam jawapan tu, memang bukan ahli sunnah lah. Bukan ahli sunnah. Sebab awal okey, ujung tu. Orang berlawanan. Ni Puak Mu'tazilah. Last kali dia akan lagi pada ilmu bukan Allah netu. Dia lagi situ lah. Ni banyak nak ceramah gini ni. Banyak ceramah gini. Mana Allah qada Allah mengetahui. Ni banyak sangat-sangat sekarang. Hamba diberi pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih perkara baik dan jahat. Sebebas-bebasnya.
Tidak terikat dengan qada qadar. Ini banyak ni. Rakaman banyak. Jadi hak nak betul-betul belajar. Biar faham betul-betul. Daripada Allah Ta'ala. Allah kehendak kebaikan, kebaikan. Allah kehendak kejahatan, kejahatan. Ada ni. Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kamu, tiada-tiada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan baginya. Kau jadikan tempat di syurga, mudah je jalan beriman, masalah jalan ilmu. Allah Ta'ala tetapkan tempat kembali neraka. Mani-mani je tinggal belajar fardu ain tauhid. Fardu ain fiqh tasawuf pun tak belajar, tapi boleh tak belajar fardu ain tauhid. Mani-mani je. Akhirnya yang tukang ceramah pun tak lepas juga. Ini fitnah akhir zaman. Dia pun ceramah. Orang pandai cakap pula. Banyak cerita pula dianya. Cerita sejarah tu, sejarah ni. Sedap kita dengar. Pada ni. Ini pula cerita bab fadilat. Sedap kita dengar. Ini cerita bab makam tinggi. Sedap kita dengar. Akhirnya, khoyar gitu je. Pada ni. Yang hak tukang dengar tu pun masya. Yang tukang memesongkan, mengelirukan. Pun masya juga. Dia memesong mengelirukan. Sedap dengar. Jalan tak betul. Oh sedap ustaz tu ceramah. Dia cerita bak. Tu boleh cerita lagi bak Israel dengan Iran tu. Kalau cerita bak Israel dengan Iran, terlopong dengar kitanya. Oh dia banyak maklumat sungguh lah. Kita nak tahu. Memang kita nak tahu. Sebagai ni ceramah tambahan, okeylah. Kita pun carilah orang yang pakar politik Asia Tengah. Cakap pakar politik Asia Tengah. Dia pun mari ceramah nak menyedarkan kita. Comel sangat-sangat. Bukan kata salah. Biar kita tahu perkembangan semasa. Tapi jangan hak tu je. Ada masjid hak tu je aktiviti dianya. Masjid atau aktiviti dia? Fardu ain tauhid tak tahu. Fardu ain fiqh tak percaya. Fardu tasawuf tak percaya. Ada masjid gitu. Oh kalau ada program umpama tadilah. Mari hok pakar-pakar yang dalam bab-bab semasa ni kok. Habis ada belaka orang masjid. Pengusi ada, ICU ada, AJK ada. Tukang kira pun ada, tok siok pun ada. Habis tukang sapu pun ada. Kalau kelas fardu ain, seorang pun tak nampak mata hidung. Masjid mana? Afrika Selatan. Tak nampak mata hidung. Ada ni. Tak ada. Tak nampak mata hidung. Nak kata gua ni. Apa ke? Tak kenal no. Pengurusi masjid mana? Pernah jumpa tapi tak cang dah lah. Kalau jumpa tepi jalan, tak tegang. Tak cang dah. Jumpa sekali, nak cang macam mana? Jumpa sekali kedua, kita tak cang. Kalau tak tegang pun, tak kali tak beritahu dia pengusi. Saya tak akan ingat. Tapi kalau buat program ceramah, duduk depan lah. Ambil tak ambil gambar, biar dia lah duduk depan tu. Tapi fardu ain tauhid. Belajar kedok. Tak percaya. Pegang masjid. Allah lah. Campur pula mari pula tukang ceramah duk hibur. Hak bukan asal-asal fardu ain. Sekali-sekala boleh. Hak tu lah aktiviti utama. Masya belaka. Tukang ceramah pun masya, tukang atur pun masya, tukang tadah telinga pun masya. Baik, alhamdulillah. Buruk, masing-masing tanggung. Tak dah tempat kembali syurga ataupun neraka mustahil berubah sama sekali. Amalannya macam kita sekarang. Tu hak alhamdulillah hak terdahulu. Pergi pada selawat dan salam dan rahmat, ini rahmat daripada Allah, dan sejahtera tu salam daripada Allah Ta'ala, dan rahmat
dan sejahtera. Rahmat ni Allah Ta'ala menurunkan rahmat serta Allah membesarkan. Selawat ni Allah menurunkan rahmat serta Allah membesarkan. Allah menurunkan rahmat serta membesarkan. Kemudian dan sejahtera ni, sejahtera Allah mensejahterakan daripada kebinasaan dan juga kekurangan. Allah mensejahterakan daripada kebinasaan dan kekurangan. As-salam tu asma' bagi Allah tu. As-salam adalah asma' nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahtera daripada kebinasaan dan kekurangan. Itu salam. Selawat dan salam. Selawat, Allah berrahmat serta membesar. Salam, Allah sejahterakan. Allah selamatkan daripada kebinasaan dan kekurangan. Tapi ayat ni hanya cerita sahaja. Ya memang hakikat dia gitulah. Nabi SAW memanglah dapat kerahmatan yang sepenuhnya daripada Allah Ta'ala. Nabi SAW memanglah dapat kesejahteraan sepenuhnya daripada Allah Ta'ala. Itu cara hakikat dia gitulah. Jadi di sini ni seperti nak menceritakan. Allah beri rahmat, Allah beri sejahtera, nak cerita. Yang dituntut kepada kita bukan bercerita. Yang dituntut kepada kita bukan bercerita. Tetapi mendoakan. Mendoakan kerahmatan dan kesejahteraan. Dah Nabi dapat dah rahmat sepenuhnya. Salam sepenuhnya. Pada ni. Nabi tak perlu dah doa kerahmatan dan kesejahteraan daripada kita. Sebab Nabi dapat sepenuhnya. Kita doa kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi untuk manfaat kembali kepada kita. Kita akan didoakan kembali kerahmatan dan kesejahteraan oleh malaikat sebanyak 10 kali. Nak manfaat tu balik pada kita. Walaupun pada hakikatnya Nabi dapat manfaat dia doa ummah dia tu. Pada hakikatnya memang Nabi akan dapat manfaat. Sebab rahmat ni tiada ada penghujung. Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Tak ada penghujung. Walaupun rahmat daripada Allah sempurna dah. Tapi tak ada penghujung. Naik, naik, naik. Maknanya Nabi SAW dapat manfaat daripada doa kerahmatan dan seterusnya daripada ummah ni. Tapi kita sama sekali tidak boleh kosak gitu. Kita sampai tak boleh nak kosak. Kita doa kerahmatan dan seterusnya Nabi ni. Sebab Nabi pun dapat faedah juga. Lepas tu kita doa. Yang kosak gitu. Kita kosaknya untuk manfaat kembali kepada kita. Kita doa. Nabi dapat manfaat. Seumpama ni lah. Kita buat amal ni. Nabi dapat manfaat. Kita beriman dan amal soleh. Nabi dapat manfaat sepenuhnya daripada iman amal soleh kita. Ada ni. Tapi kita dia nak kosak lah. Oh saya ni. Buat amal ibadat. Biar Nabi boleh manfaat. Biar Nabi boleh pahala. Jangan kosak gitu. Jangan kosak gitu. Tapi kalau kita kosak. Kita belajar buat amal ni. Biar mak ayah kita boleh pahala. Tak apa. Ada ni. Biar mak ayah kita boleh pahala, kita mari belajar. Biar mak ayah kita boleh pahala dengan iman dan amal kita. Kosak kita, mak ayah kita boleh pahala. Tak apa. Tapi kalau kosak kita, biar Nabi boleh pahala, salah. Tapi kan, memang Nabi dapat manfaat daripada iman dan amal soleh ummah dia. Tapi kita yang kosak untuk Nabi, kosak untuk kita. Kita duduk belajar ni. Ni lah mak ayah kita lah ni. Pahala. Tak perlu niat-niat pun. Nak niat-niat lah. Tak ada salah tak niat. Nak niat. Bila nak niat? Ni baru nak niat ni tak cerita ni. 9:30 dah. Setengah jam tadi. Lepas tu.
Hak perjalanan mari ya. Pahala siap di rumah ha. Pahala tak ingat oi pahala ke mak ayah. Siap ke mak ayah. Tu tengah ni kita tahu. Kalau kita tahu sampai pukul 10.45 tak ada niat pun untuk mak ayah. Kata mak ayah. Dah, itu automatik. Automatik sebab kita adalah mereka. Kita ni adalah mak ayah kita. Jadi kita belajar, mak ayah kita belajar. Kita beriman, mak ayah kita beriman boleh pahala. Kita beramal soleh, mak ayah kita beramal soleh, mak ayah kita boleh pahala. Sepenuhnya. Itu guna anak. Sebaliknya, kalau anak buat dosa, mak ayah tak ada kena mengena. Mereka kalau mak ayah yang suruh, mak ayah yang pesang. Mak ayah pesang. Mak ayah pesang orang tak tahulah. Pesang benda maksiat. Ha? Pesang benda maksiat. Ada pesang benda maksiat. Ha? Harta ni didapat daripada adik-beradik dia cara salah. Pada ni. Dia pesan anak dia, ayah mati ke mu jaga hati ayah ni. Jangan mu pulang balik ke pot dara kamu. Dia pesan tu. Walah, harta didapat tu salah. Patut milik adik-beradik dia. Dia pusing-pusing punya pusing dah. Dia abang sulung. Dia pusing-pusing boleh ke dia. Ada ni. Lepas tu kau dipesankan anak dia. Kalau ayah mati, mu jangan pulang balik ke pot dara mu. Pada anak dia kata nak pulang balik dah bukan hak ayah dia pun. Hak pot dara, hak adik ayah dia. Dia pesan, jangan pulang balik. Anak pun tak pulang balik. Tu berdosa lah. Sebab dia pesan. Tu dia pesan. Ada ke gitu? Jahat gitu loh. Tak ada lah kita cerita. Ganah gitu. Kalau Israel pun kali. Kalau Israel lah. Allah lah dia rapah adik dia. Dia pesan pula. Takut anak dia pulang balik ke pos saudara. Memang bukan dia pun. Dia pusing, dia tipu ke dia je. Itu kalau hak jahat. Mak ayah tak ada rasa. Dia ni. Kita ni bab mak ayah ni. Kita ingat ke mak ayah kita belajar buat amal ni. Motivasi orang panggil. Jadi semangat. Semangat kita nak belajar, nak beramal, semangat. Sebab nak beri pahala pada mak ayah. Tak apa tu. Tapi betul Nabi dapat manfaat. Tapi yang kosak manfaat untuk Nabi. Sama dengan selawat dan salam. Kita kosakkan manfaat untuk kita. Sebab apa? Sebab malaikat akan doakan kerahmatan atas kita 10 kali pula. Allah doakan keampunan kepada kita. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Itu hak Allah Ta'ala. Itu daripada Allah Ta'ala. Allah beri rahmat dan jaga atas kita pula. Lepas tu, hak malaikat pula. Malaikat doakan kerahmatan dan keampunan atas kita 10 kali pula. Manapun ni, kita kosak untuk manfaat kita. Yang dituntut pada kita, doakan. Bukan suruh cerita. Quran suruh macam mana? Ni hari Jumaat lah ni. Hari Jumaat. Orang duduk rumah tak pernah ke dengar di speaker masjid. Kan kedua kan? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tak pernah dengar di rumah? Awak ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setengah orang dia tak tahu betul ayat Quran. Sebab dia jadi macam khutbah. Khutbah akan baca gitu. Yelah khutbah akan baca gitu khutbah kedua. Ada orang dia tahu pun itu ayat Quran tu. Itu ayat Quran. Kau tak tahu ayat Quran. Sebab dia jadi macam khutbah gitu. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Ada ni. Selawatlah oleh kamu atasnya. Kenapa? Allah beritahu kita doakan kesejahteraan, kerahmatan. Wasallimu. Dan minta sejahtera oleh kamu atasnya.
Mana perintah kita doa. Kemudian, kalau khutbah Jumaat tu kan, Tok Khotib baca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tok Khotib sambung dengan terjemahan pula. Wahai mereka-mereka yang beriman. Tok Khotib terjemah pula. Tapi ramai-ramai hok dengar khutbah tu, seorang pun tak beriman. Sebab seorang pun tak sahut seruan. Tak beriman lah. Quran kata, wahai mereka-mereka beriman. Kenapa senyap? Tak masuk tu. Bukan kata memang kafir ni. Bukan. Dah reti lah. Quran perintah, kita selawat lah sekali. Sebab Quran perintah ni. Wahai mereka-mereka beriman. Selawatlah oleh kamu atasnya. Dan ucap salam oleh kamu. Kita pun, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Selawat salam lah sekali. Hak dengar khutbah ni. Tak. Senyap tupah. Senyap tupah. Senyap. Apa lagi? Senyap tupah senyap. Senyap apa orang kisah? Bising bangun. Bising bangun. Riuh rendah. Senyap tupah. Senyap di. Senyap di. Senyap di. Senyap je. Hak ada depan tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka beriman. Selawatlah oleh kamu atasnya, atas Nabi. Quran perintah beriman. Lepas tu, senyap, klik. Tak reti Quran, tak apalah. Diterjemah, Tok Khotib akan terjemah bukan macam ayat saja. Siapa yang selawat? Tok Khotib seorang je. Tok Khotib selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala sanama kama sallaita. Tok Khotib lah yang akan berselawat. Sebab apa? Tok Khotib seorang je beriman. Orang lain kan beriman. Kena selawat ni sunat. Tapi nak ceritanya, Quran perintah kita doakan kerahmatan dan terdaan. Ni bukan mitok ni cerita. Mitok sungguh bukan dia. Allahumma salli. Baru mitok. Wasallim. Baru mitok. Ni tak mitok ni cerita. Ini kalau wassalatu wassalamu. Dengan jumlah ismiyah. Kalau dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu dengan jumlah fi'liyah tu. Wassallallahu dan terus rahmat oleh Allah Ta'ala. Macam selawat lepas daripada baca kunut tu kan. Lepas baca kunut. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa situ? Wa sallallahu dan terus rahmat oleh Allah Ta'ala. Wa sallam dan terus sejahtera oleh Allah Ta'ala. Cerita juga. Tapi walaupun ayat wassalatu wassalamu ke, wassallallahu wassalam ke, cerita tapi maknanya tetap makna doa. Doa lah. Kalau kata wassalatu wassalamu dan rahmat dan yakni dan ya Allah engkau berilah rahmat dan tu atas Nabi. Doa. Sama dengan Allahumma salli wa sallim. Betullah Tok Khotib kalau khutbah ni kalau doa kunut kan. Wasallallahu tu Tok Khotib sunat kuat suara semula macam Allahumma hdina fi man hadait. Kan Tok Khotib kan Allahumma hdina fi man hadait. Tok Khotib kuat sebab doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kerana engkau ya Allah yang menghukum, tiada menghukum atas engkau. Itu bukan doa, itu pujian. Tok Khotib perlahankan, kita pakat kata sendiri. Kalau Tok Khotib kuat juga, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dia kuat juga. Kita baca sama dengan Tok Khotib. Bukan amin, itu bukan doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang menghukum, ya Allah. Tiada menghukum atas engkau. Amin. Gitu. Itu bukan doa.
Jadi kalau Tok Khatib fa innaka taqdi walau qada dia kuat juga. Sekarang ni ada Tok Khatib, Tok Imam dia kuat juga. Ada Tok Imam dia kuat sini ni. Kita baca sama macam dia. Bukan dengar, bukan amin, baca. Pandai ni. Dia baca fa innaka taqdi kuat, kita pun fa innaka taqdi cara perlahan lah kita makmum ni. Di hujung tu pula wa sallallahu. Tu doa. Kalau fa innaka taqdi tu imam baca dengan perlahan, wasallah sunat tu imam baca kuat. Wasallam kita pun amin. Dia gitu. Makmum ni doa kunut ni amin dengan kuat. Bukan dengan telinga saja. Faham tak ni? Dia ada kuat. Apa? Jahar. Apa? Latah. Dia ada sir perlahan dengar telinga saja. Dengar sikit saja. Amin ketika Fatihah, amin ketika kunut, sunat jahar. Kan Fatihah kan? Aminnya jahar, kuat. Amin doa kunut pun kuat. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Bukan macam gitu makmum. Amin kuat. Kalau setakat dengar telinga, takkan bunyi suara kuat. Dengar telinga ni macam makmum baca Fatihah lah. Kan? Sama-sama baca Fatihah perlahan tu kan. Ada bunyi ke tak? Tak bunyi. Sebab dia hanya bacaan perlahan, dengar telinga saja. Ada pun amin. Kan kuat tu kan? Memang sunat kuat. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Dia kena gitu. Apa? Itu doa. Ini pun doa ni. Wassalatu wassalamu. Makna dia sama dengan Allahumma salli wa sallim. Dan rahmat dan sejahtera. Yang ni mudah-mudahan Allah beri rahmat dan sejahtera atas jurubahasa. Jurubahasa ni yang menterjemahkan ketuhanan pada ni. Yang bawa ketuhanan ni adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi lah yang menghuraikan kepada ummah berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jurubahasa dan yang menunjuk atau pada jurubahasa. Dan yang menunjuk ini dan rahmat sejahtera atas yang menunjuk kepada keesaan. Keesaannya, keesaan Allah Ta'ala. Siapa yang menunjuk atas keesaan Allah? Nabi SAW. Sini pun cerita wahdaniyah juga. Alhamdulillah atas tu sebut wahdaniyah juga. Bi anwarit tauhid wal yakin. Dengan cahaya tauhid, keesaan. Ni ni wa dalili wahdaniyati. Keesaan juga. Itulah asas kita belajar ilmu tauhid. Tauhid. Ilmu tauhid. Mengesakan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Pada perbuatan ni lah. Sama ada Allah naikkan kepercayaan ataupun Allah malapkan. Allah tak naikkan kepercayaan. Sampai sudah. Akhir tak boleh nak terima. Allah Ta'ala belaka. Wahdaniyah pada perbuatan. Allah buat belaka. Lepas tu kita tak ada. Allah buat belaka. Tak boleh terima Dia pun tak ambil. Itu mana? Allah tidak menaikkan. Allah tidak menaikkan. Sebab ini semua makrifah belaka ni. Nak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak nak terima. Sebab zahirnya perbuatan hamba. Perbuatan makhluk. Dia pegang betul-betul dah hamba yang buat. Makhluk yang buat. Dia pegang betul-betul dia buat mau balik. Dia wakak sujud semayang. Tapi pegangan dia, perbuatan-perbuatan dia bukan Allah Ta'ala. Perbuatan makhluk. Wakak sujud serta mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni gelak ni gelak. Ada ni. Ni orang tak belajar langsung Kekal dengan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dengar mula-mula, lari. Sebab apa tak nak terima? Tunggu jugalah.
Tunggu. Akhirnya lari juga. Ramai seumpama ni. Dan ada yang tunggu makan tahu. Baru Tuhan naikkan, Tuhan buka. Bila Tuhan naik muka, dia kata mudah sangat-sangat. Dah Tuhan buka dah mudah lah. Tapi memang mudah. Sekalian qada kehendak dan perbuatan Allah belaka. Lepas tu kita apa? Kehendak dan perbuatan Allah belaka. Dan ni kita ni, inilah perbuatan Allah. Kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Inilah perbuatan Allah. Wahdaniyah pada af'al. Ada ni. Dalam kitab ni kita comel ni. Akan bicara bab mensyirikkan Allah pada af'al macam mana. Yang mensyirikkan Allah pada af'al ni hak kapi ijma' ulama' hak mana. Hak khilaf pada kapi hak mana. Kapi ijma' ulama' kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang puasa tidak sah pun. Zakat haji tidak sah pun. Bukan tuan tak terima. Tidak sah. Ada sah tapi tuan tak terima. Ada. Sah. Semayang dia, tauhid comel. Pekoh comel, hati riak. Dia pergi Mekah, contohnya. Tauhid comel. Pekoh haji comel. Tapi dia riak, tak terima juga. Ataupun dia pergi Mekah, sah. Sebab tauhid dia comel. Pekoh haji dia comel. Tapi pergi duit haram, sah juga. Dia menang nama ekor, dia pergi Mekah. Tidak sah ke? Ada. Macam haji kata, kalau pergi Mekah dengan duit menang nombor ekor, tidak sah. Kenapa tidak sah? Tauhid dia ada, ekor haji dia cukup lengkap, sah lah. Tapi tuan terima ke tak? Tuan tak terima. Pada ni. Sah. Tertunai kewajipan. Tuan tak terima. Maknanya kalau dia bertaubah kemudian, dia wajib pergi Mekah semula ke tak? Tak. Sebab sah. Tapi pergi semula lah sebab tuan tak terima walaupun sah pun. Cuma, kalau tak mau gidah, tak berdosa sebab tertunai dah kewajipan. Sebab sah dah dengan tauhid dia comel, pekoh haji dia comel. Tapi tuan tak terima, pergi mulalah Mekahnya. Kalau dia semula Mekah pun, dia hanya boleh pahala haji umrah yang sunat. Tak boleh pahala haji umrah yang wajib. Haji umrah yang wajib, dia pergi duit haram tu, hak tu lah haji umrah yang wajib. Tapi tuan tak terima. Sebab apa? Nak terima macam mana dengan duit haram? Dia pergi semula Mekah. Mana apa? Haji umrah sunat. Mana? Dia boleh pahala haji umrah sunat je. Tak sama dah lah. Wajib sunat ni kau akan 70 beza. Aku akan 70 beza. Lepas tu macam mana nak dapat pula haji wajib? Atau orang lain, hak pergi yang pertama kali. Atau adik-beradik kita ke, pok rabok kita ke. Kena ada pok rabok? Oh, terang tak kena pok rabok nanya ha? Tak pok rabok ni tau. Pok rabok ni keluarga lah. Ataulah pok rabok kita, pok dara kita ke, mak dara kita ke. Kita beri duit kita. Dia pun pergi Mekah, hak wajib. Haji umrah yang wajib sebab pertama kali. Dia boleh pahala wajib. Kita beri ni, boleh pahala wajib duduk senang lenang di rumah je. Pergi sendiri, lelah, boleh pahala haji umrah sunat je. Hak ni, diwi ke adik-beradik dia, kepada keluarga dia, pergi Mekah, hak wajib. Dia boleh pahala haji umrah wajib, dia duduk rumah saja je. Mana nak? Kalau pergi sendiri, lelahnya, tapi boleh pahala haji umrah yang sunat je. Nak je hak mana? Je duduk rumah saja, tak apa? Je duduk rumah saja je. Tapi boleh pahala haji umrah yang wajib. Sebab dia atas keluarga dia, hak pergi Mekah, hak wajib. Faham tak? Tapi tak glamour lah. Orang tahu kita pergi Mekah acak kali. Dia satunya sah, satunya terima. Tapi kalau akidah tu kafir, tak sah terus-terus. Tak sah. Kena pergi Mekah semula. Takkan macam mana kita paridah kita ni. Belajar tauhid molek. Belajar tauhid molek. Tak belajar tauhid go gelak gambar lah. Gelak gambar. Jahlum murakkabun, dia kata akidatun naji.
Jahil murakkab menjadi punca kepada akidah yang kafir dan akidah bidah. Jahil murakkab. Dia jahil berakidah, dia tak sedar dia jahil, dia rasa macam dia pandai. Oh, inilah pada ni. Tak kira lah tukang jaga masjid ke, tukang urus masjid ke, tukang ceramah agama ke, tak ngaji tauhid molek ke. Pada ni. Tak ada ke manalah jawapan dia. Ni tauhid-tauhid yang kita ni sebut ni. Jadi dia menunjuk pada keesaan. Siapa dia? Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti situlah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 23. Bahagian keempat daripada atas. 23 bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 12 syarat yang mengharuskan qasar salat. Bahawa tiada derhaka ia seseorang dengan safarnya itu dengan perjalanan. Safar perjalanan. Musafir orang yang berjalan. Musafir orang berjalan. Safar perjalanan. Cuma bahasa Melayu kitanya musafir itu perjalanan dah. Lepas tu orang yang musafir. Barulah orang tau. Musafir kita nak musafir jauh ni, perjalanan jauh. Orang yang musafir. Dia perjalanan safar. Musafir orang yang berjalan. Bahawa tiada derhaka ia seseorang yang musafir dengan safarnya itu dengan perjalanan. Perjalanan bukan perjalanan yang maksiat. Bukan perjalanan maksiat, perjalanan yang harus. Perjalanan yang harus, bukan perjalanan yang maksiat. Apa dia perjalanan yang harus? Harus ni perjalanan yang dibenarkan pada syarak. Yang tidak diharamkan. Harus ni terbenar perjalanan yang wajib. Terbenar perjalanan yang sunat. Terbenar perjalanan yang harus pada syarak. Dan terbenar perjalanan yang makruh pada syarak. Ada ni. Dia bukan perjalanan maksiat je. Bukan perjalanan derhaka. Dia panggil musafir yang harus. Harus ni bukan harus hukum 5. Perjalanan yang harus disebut. Safar yang harus. Yang bukan derhaka. Kalau sebut kata safar yang harus ni, bukan harus hukum syarak. Harus hukum syarak kan. Buat, tak boleh pahala. Tinggal, tak berdosa. Bukan harus tu. Itu harus hukum syarak. Ini harus makna ada mulimtina. Tidak ditegah pada syarak. Terbenar wajib, sunat, harus dan makruh. Termasuk dipanggil perjalanan yang harus, yang tidak derhaka, yang tidak maksiat. Maksiat bahasa Arab, derhaka bahasa Melayu. Maksiat bahasa Arab. Asa ya'si bahasa Arab. Derhaka bahasa Melayu. Tapi kita maksiat ni bahasa Arab dah. Pencegah maksiat. jadi bahasa Melayu dah maksiat ni. Tak apalah. Tapi maksiat bahasa Arab, derhaka bahasa Melayu. Mana perjalanan yang bukan derhaka, perjalanan yang bukan maksiat. Perjalanan yang wajib. Perjalanan belajar agama. Perjalanan mengerjakan haji dan umrah. Perjalanan yang sunat. Banyak yang sunatnya. Perjalanan ziarah keluarga. Perjalanan kan nak mengerjakan haji umrah yang sunat.
Perjalanan kepada amal-amal sunat lah. Ada ni. Adapun belajar tu wajib. Perjalanan tu wajib. Haji umrah yang pertama kali wajib. Perjalanan tu wajib. Mana orang belajar mari kelas ni perjalanan tu boleh pahala wajib dah. Orang berjalan ke Mekah bukan duk Mekah boleh pahala wajib. Duk Malaysia boleh pahala wajib dah. Perjalanan tu perjalanan wajib dah. Sebab perjalanan kepada haji umrah yang pertama kali yang hukumnya wajib. Mana berjalan tu pahala wajib. Bukan pahala sunat. Samalah kita mari belajar. Perjalanan tu perjalanan pahala wajib. Kalau perjalanan yang harus pula. Perjalanan yang harus ni perjalanan. Ni berehat tu lah. Macam mari Terengganu musim-musim cuti tu lah. Mari buat apa? Mari nak merehatkan tension ke apa. Jadi orang mari Terengganu ni orang serabut-serabut belaka duk tu mari tu dah. Orang stres-stres belaka tu mari Terengganu ke mana? Oh, yang mari ramai Terengganu tu. Nampak nak keluarga, nak berjalan. Tu perjalanan yang haruh. Dia panggil. Perjalanan yang makruh. Contohnya makruh ni dia berjalan seorang diri. Oh tu makruh. Kita orang lelaki ni, ya lelaki pun kita semayang sendiri hukumnya makruh. Ada ni. Lebih-lebih lagi jalan 10 malam pula. Seorang diri, naik Bukit Gerik pula. Makruh tu. Kan? Naik Bukit Gerik, seorang diri. Berasa belakang ada orang tupang. Tak lah. Kejap tengok di cermin. Dia tengok di cermin tak ada orang tupang belakang. Kalau ada sungguh? Dah. Orang nakuk ni macam-macam benda. Mereka pelotok dia. Berasa masih ada orang belakang. Ni caution belakang. Dah tempat gelap je orang cerita pula ada hantu ada apa. Perjalanan tu makruh. Ada ni. Dipanggil perjalanan yang bukan derhaka. Boleh qasar solat dan boleh jamak solat. Dia derhaka dengan musafir tu. Tiada derhaka dengan musafir. Dia panggil apa ni? Maksiat bis safar. Maksiat dengan musafir. Tiada derhaka dengan musafir. Mana derhaka dengan musafir? Maksiat musafir tu maksiat dah. Musafir kerana nak pergi main judi. Musafir kerana nak pergi mencuri. Itu musafir maksiat lah tu. Ada pun musafir dia musafir yang haruh. Musafir dia bukan musafir yang haram. Musafir dia bukan musafir yang haram. Ada ni? Tapi berlaku maksiat fis safar. Dalam perjalanan. Dia musafir nak berniaga. Di KL tu. Ada urusan perniagaan. Sampai di satu tempat. Ada orang-orang buat konsert. Dia pun berhentilah. Kat konsert tu. Jadi musafir. Dia musafir tu musafir yang haruh. Sebab dia nak berniaga. Tapi derhaka fis safar. Berlaku dalam musafir. Bukan derhaka dengan musafir tu. Maksiat dalam musafir. Masih lagi boleh kasar, boleh jamak. Ada ni. Hak tengok konsert tu maksiat lah. Jangan salah faham ni. Lepas tu dia panggil maksiat. Tapi fis safar. Maksiat berlaku dalam musafir. Maksiat berlaku dalam musafir. Musafir tujuan dia berniaga. Tapi maksiat berlaku di dalam tu. Masih lagi boleh jamak qasar, boleh qasar dan jamak ini bicara bab qasar lah. Boleh qasar solat. Ada ni. Boleh qasar solat. Maksiat tu maksiat lah, jangan salah faham ni. Ada ni. Hak saya sebut minggu lepasnya. Hak musafir maksiat, hak saya sebut minggu lepas.
Musafir orang yang hutangnya tak bayar. Itu musafir, dia musafir maksiat. Tak boleh kasar dan juga tak boleh jamak solat. Ingat baik tu. Orang berhutang, yang pertama, dia dalam keadaan berkemampuan. Yang kedua, hutang tu sudah sampai masa bayar. Memang orang berhutang. Dah. Buat rumah berhutang, beli kereta berhutang. Tak boleh musafir ya? Hutang dia tu sebulan. Ada ni, belum sampai masa lagi. Ni masa hutang sampai. Dia berkemampuan, tapi dia tak bayar. Dia berkemampuan, tapi dia tak bayar. Ada ni. Jadi musafir dia tu musafir maksiat tu. Perjalanan tu maksiat. Walaupun nak pergi Mekah sekalipun. Orang gini tak boleh nak kasar solat, jamak pun tak boleh. Ada ni. Sebab dia berkemampuan. Masa hutang untuk dibayar, Allah lepas lama dahnya. Jadi umpama hutang lapuk dah jadinya. Tahu tak hutang lapuk? Hutang lapuk yang tuan hutang tak wajib bayar zakat tu. Tuan hutang dia wajib bayar zakat duit yang ada pada orang. Tuan hutang. Sebab duit dia tu. Yang ada pada orang yang diberi hutang, duit dia. Tuan punya duit wajib bayar zakat. Mana kalau duit simpanan dia ada 30,000. Sekarang ni kan, dia punya nisab kan 20 berapa ribu? Saya letaklah simpanan dia 30,000. Duit tangan orang ada 10,000. Ada ni. Dia kena bayar zakat simpanan 40,000 itulah kena bayar. Bukan 30,000 je. 10,000 orang tu kena bayar juga. Ada ni. Tapi bukan hutang lapuk. Hutang lapuk tak payah bayar zakat. Hutang tu tak bang dah. Dia tak bayar dah hutang. Maka tu, ampunnya hutang tak bayar zakat untuk duit 10,000 tu. Hutang lapuk. Mana hutang lapuk? Hutang lapuk mana? Hutang yang mana tempoh bayar tu lama dah. Bertahun dah. Orang yang berhutang tak peduli bayar. Maknanya kalau kata kau, dok pakai, dok dapat dah orang dia tak bayar dah. Sebab dia memang berkemampuan. Dia memang berkemampuan, dia tak mau bayar dah tu. Tu panggil hutang lapuk. Maka tuang punya duit, tuang hutang, tak ayat zakat lah. Tapi kalau hutang tu memang akan dibayar, tak kira bayar secara cash ke sekaligus, toko, atau bayar secara langsung dia akan bayar. Maka kalaulah kata simpanan dia 30,000, hutang 10,000, mana apa simpanan dia 40,000, dia kena bayar zakat. Tapi kalau hutang lapuk, memang tak bayar dah jawapan dia. Tuang punya, tuang punya dia tu, tuang hutang tuang punya. Duit tuang punya tu. Faham tak ni? Bukan duit yang berhutang. Sebab tu yang berhutang kena kembali balik duit orang. Sebab tuang punya adalah tuang dia tu lah, tuang hutang tuang punya. Faham tak ni? Sebab tu tuang hutang yang bayar zakat. Tapi kalau hutang tu lapuk tak bayar dah ada kata, maka tak ada kena bayar zakat. Ada ni. Tak ada kena bayar zakat. Jadi maknanya dia berkemampuan. Masa bayar tak sudut cerita lah. Lama sangat dah. Baloh lama dah dengan kawan baik dia tu. Kawan baik tu tolong dia. Wak nanya pula ke kawan dia. Dia hutang tak bayar, dia berkemampuan. Tak bayar dah. Hutang lapuk. Ada ni. Dia tetap derhaka sampai bila-bila. Mati, waris wajib ambil daripada harta peninggalan dia, bayar balik pada ampunya, sebab itu bukan duit si mati. Bukan duit paraik, bukan duit si mati. Nak paraik macam mana? Bukan duit si mati, faham tak?
Paraik ni duit si mati. Hutang ni tak bayar bukan duit si mati. Sebab itulah ampun duit asal ni wajib bayar zakat. Kalau hutang tak lapuk. Bayar zakat sebab memang orang. Tak kita ni faham ke mana? Kita faham ke mana? Faham tak? Kita faham ke mana? Kita berhutang dengan orang ni. Duit tu duit orang ke duit kita? Duit orang. Lepas tu kita kena pulangkan balik. Duit orang kita kena pulangkan balik. Faham tak? Tiba-tiba tak pulangkan balik dan kadang berkemampuan. Berdosa besar orang ni. Mati. Duit tu waris wajib kembalikan balik pada ampunya asal. Itu bukan kepunyaan si mati. Nak paraik warna barang orang. Orang boleh paraik ke? Tak boleh. Berat dalam bab ni. Berat. Tapi tak tahulah. Orang yang tergamuk buat zoling gitu tu kenapa? Wallahualam tak tahu. Sebab orang tolong dia dah padahal. Orang yang seumpama ni hidup dia akan kesempitan sampai bila-bila. Orang buat kerja jahat gini takkan senang. Takkan senang. Sampai masa dia susah sungguh. Sampai masa dia susah sungguh. Pada ni. Dia cari orang untuk berhutang. Tak ada harapan dah. Orang kenal dah muka dia. Pada ni. Tapi tak malu ke atas dunia. Orang tahu kita berhutang tak bayar. Orang tahu kita berhutang tak bayar. Tak malu ke kita? Mari masjid berjemaah 5 waktu. Macam orang baik. Tapi mengekali dosa besar. Buat zoling, hutang sengaja tak bayar. Dosa besar bukan dosa kecil. Mengekali pula. Mengekali, faham tak ni? Bilakah dosa besarnya orang yang buat zoling, tidak bayar hutang dan kerana dia berkemampuan? Bilakah dia berdosa besar? Mula-mula tu je? Tak. Selama mana dia tak bayar, dia mengakali dosa besar. Wa amma sunat pas sunat. Oh, lain nak main apa sebenarnya? Lain nak main apa sebenarnya? Ada ni. Buat amal sunat apa amal sunat? Semayang sunat, puasa sunat, baca Quran, berzikir. Semayang sunat, puasa baca Quran, berzikir. Kamu tu dosa besar. Ni orang yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan. Pada ni. Atau kalau musafir ramai-ramai nak warna dia tau. Musafir ni. Mari semayang jamak lalu dah kosong jamak. Minta maaf lah. Saya ni orang hutang tak bayar. Ada. Orang lain kosong belaka, jamak belaka. Lepas tu dia. Dah ada semayang tamam. Semayang zuhur saja. Dasar jamak lah. Tak mau berhenti dah. Kalau jamak takdim, jamak takhir pula. Berhentilah ni zuhur ni. Berhenti apa? Jamak takhir. Pukul 5 berhenti. Kau ni dia seorang nak kata kau ni. Dia kosong tak boleh. Jamak pun tak boleh. Sekarang ni bah tu nak berhenti pukul 5 petang. Nak jamak takhir. Kalau berhenti pukul 3, pukul 2. Semayang zuhur. Lepas tu petang berhenti pula. Mayasar. Mungkin orang nak perasang tau. Senyak-senyak gitulah. Kalau bah tu berhenti 2 kali. Pukul 2 berhenti sekali. Pukul 5 berhenti sekali. Bolehlah dia semayang 2 kali. Tapi kalau bah tu. Tak berhenti waktu zuhur. Pukul 5 petang baru nak berhenti. Dia apa? Tak berhenti semayang ke? Dah lah kita berhenti pukul 5 nanti. Kita jamak takhir serta kita makan. Nak kena dia ni. Nak kena dia ni. Oh, berhentilah. Saya nak kena semayang zuhur. Saya tak boleh nak jamak. Kosong dah jamak pun tak boleh. Kenapa pula? Saya hutang tak bayar. Saya berkemampuan. Duit banyak dah poket ni. Nak pergi beli KL ni. Tapi hutang tak bayar. Lepas tu orang ni saya. Tak apalah. Kita berhentilah. Berhenti pukul 2. Berhenti. Bye-bye. Kita putus jalan. Ada. Wak berat bah je orang banyak dosa. Balik mula Terengganu. Bayar hutang orang dulu. Nak pergi shopping di KL. Hutang tak bayar.
Oh, suruh dia turun RNR, suruh dia balik Terengganu semula. Bayar hutang dulu. Oh, lepas tu bawa bah macam berat je bah. Kena-kena ada orang berdosa besar dalam ni. Jadi tak boleh nak jamak. Kita cakap kasar ni. Kasar pun tak boleh, jamak pun tak boleh. Jangan main bab ni. Ada ni. Ini dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Ada ni. Kita tak pernah mencuri. Kita tak pernah menyamung. Pernah mencuri? Tak pernah. Ada ni. Tapi orang tolong kita, orang beri duit kita, tolong kita, kita tak pulangkan balik, berat daripada mencuri lagi. Ada ni. Dia mencuri rumah orang yang tak kenal. Dia mencuri rumah orang yang tak kenal. Ni orang yang paling rapat dengan dia. Kalau tak rapat, orang tak beri hutang. Hak beri hutang ni, orang rapat. Adik-beradik takkan beri hutang kita kalau tak rapat. Adik-beradik, walaupun adik-beradik sedara-sedaging, semuk sepok, tapi kalau tak rapat, ada ni, takkan beri duit kita. Oh, ni orang suku sakat ni. Kawan yang rapat. Ada tiba-tiba kita tak pulangkan balik dalam keadaan kita berkemampuan, masa sudah sampai. Jahat sangat ni. Jahat sangat. Memang akan menyebabkan putus silaturrahim. Putus silaturrahim. Buat naya seumpama ni. Ada ni. Manusia ni, dia tak ada niat nak menipu asalnya kadang-kadang. Tapi bila duit duduk tangan tu, dia rasa sayang nak pulang balik. Ke masa awal-awal tu dia niat dah tak mau bayar? Awal-awal dia berhutang tu dia niat dah tak mau bayar ke yang jadi tak bayar hutang tu? Mungkin tak ada niat mau bayar, tapi apabila kemudian duit banyak datangan ni, nak pulang balik tu dia rasa macam sayang. Dia rasa macam duit dia beri pada orang. Dia rasa gitu, duit aku lelah-lelah nak dapat, beri ke dia. Ada ni. Dok, kita pulangkan balik duit orang duduk kita, ditolong kita. Bukan kita beri duit kita pada orang. Kata tidak pelik. Lepas tu sedap ke hidup menanggung hutang? Sedap. Kita yang tidak berkemampuan, hutang tak mampu nak bayar, walaupun tak berdosa pun. Allah, tak sedap hatinya kita. Dok, kita berhutang dan memang kita tidak berkemampuan nak bayar dan memang kita tidak berdosa. Di hari akhir Nabi akan bagi syafaat, pertolongan. Tapi walaupun kita tidak berdosa, faham tak? Hati kita rasa macam mana? Tak sedapnya lah dengan orang. Walaupun orang tu tunggu kita, dia tak tekan kita. Kata tak apalah, awak jangan duduk mikir lah. Bila awak mampu, awak bayar lah. Dia tak duduk tekan pun kita. Faham tak ni? Dia pun duit banyak. Dia pun tak tekan kita. Dia pun kata dah, tak apalah. Mak nanti kalau awak mampu, awak bayar lah. Pung sebab tak kena. Faham tak ni? Lagilah kita rasa macam malu tau. Allah baiknya dia. Ada ni. Dia tak ada kata apa pun kita. Orang walaupun tahu yang berhutang tu susah, ada orang dia tetap tekan juga. Faham tak ni? Ni dok bagus. Tapi orang berhutang yang tak berdosa ni sebab dia tak mampu nak bayar ni, selesa. Tak sedap hati. Kalau berdosa besar kan ni, sengaja tak mau bayar dan kadang berkemampuan, boleh beri lalu dah. Boleh bayar. Beri lalu dah. Kenapa tak mau gata balik duit orang? Hak tadi ni tak dosa sebab dia memang tak mampu sungguh. Hak memang ada tangan ni. Apa ni lagi nak pegang hak orang mati bila-bila masa? Segera kan kembali balik hak orang. Tak tahulah fikir macam mana. Dok yang berlaku ni semayang bang dok tinggal. Berjemaah ni waktu lagi. Program-program agama ada sokmo dalam majlis.
Ini orang cerita-cerita ni sama-sama ahli jemaah lah ni. Sama-sama ahli jemaah yang berlaku. Sebab orang ni nampak orang majid surat, orang percaya. Tak? Macam kita, sama-sama ahli jemaah. Sama-sama ahli jemaah masjid. Kawan kita kesempitan. Kawan kita kesempitan. Dia pun minta tolong kita nak berhutang. Dah dia, macam kita juga berjemaah 5 waktu. Memang kita percaya ke dia? Kita pun tolong dia. Tak apalah. Lepas beli duit nanti seminggu, 2 minggu, sebulan saya bayar. Boleh dah duitnya. Ya senyap pula. Dia nampak menjauhkan diri pula dah daripada rapat. Jadi menjauhkan diri. Bukan tak dapat duit tu dapat. Tapi kenapa dia jadi berubah hati? Panggil berubah hati, panggil tak? Kenapa dia berubah hati? Dia fikir apa? Banyak tak banyak bukan hak kita. Wak benda. Kita hutang dia 10,000 ni banyak. Banyak pun bukan hak kita. Ada ni. Ada orang dok. Dia sanggup jual kereta, jual tanah. Biar. Biarlah kita hidup sederhana pun hati tenang. Ada ni. Biarlah kita hidup sederhana pun. Hidup agak ni apa? Agak mana kena catu sikitlah sementara ni. Sanggup. Dia sanggup. Berapa? Dia nak selesai hak orang. Ini orang betul-betul baik. Tapi tadi baik juga. Tapi kenapa dia jadi berubah hati, dia tak mau bayar? Dia mikir macam mana sebenarnya? Dosa besar. Bukan dosa kecil. Orang dosa besar gini, amal ibadat sunat tuan terima ke? Ni musafir ni pula. Tak boleh kosong, tak boleh jamak. Ingat baik, jangan berjalan dengan orang. Berjalan sendiri. Jalan dengan orang kena tinggal macam tadi. Tinggal tadi. Okey, terus Maya Zuhur. Awak balik sendiri. Orang nak kira. Mana kena yang sungguh-sungguh lah. Bukan masuk waktu gitu, bayar hutang segera. Berkemampuan, sampai masa tempoh dia dah, hutang tak bayar, dia musafir. Walaupun pergi Mekah sekalipun, dia panggil musafir maksiat. Itu syarat yang ketiga. Keempatnya, bahawa ada safarnya itu memberi faedah yang sahih. Yang bangsa agama atau dunia-dunia macam niaga lah. Biar ada tujuan yang jelas. Bukan setakat nak musim. Dah. Macam orang yang tak ada ahli tuju, bukan. Dia kena ada manfaat yang sahih. Macam orang mari Terengganu tu lah, manfaat dia sahih. Manfaat dia nak berehat, bawa anak bini. Dah selama ni duduk di KL, duduk di bandar-bandar tu, Allah lah sibuknya lah. Masa dengan keluarga pun terhad. Dapat cuti je, kita pergi makan angin, berehat. Dia panggil tu manfaat yang sahih. Bukan jalan kosong, bukan. Ada tujuan. Walaupun dunia sekalipun. Itu syarat yang keempat yang mengharuskan qasar sembahyang. Wallahu a'lam. Dia kalau orang tu dalam keadaan tak mampu bayar hutang, wajib kita tunggu. Jangan kita tekan dia. Haram kita tekan. Wajib tunggu. Ada ni. Dia sepatut bayar hutang kita dah. Tiba-tiba dia kesempitan. Wajib kita tunggu. Jangan kita pagi-pagi siapa depan rumah. Pagi-pagi siapa depan rumah. Bila hutang nak bayar? Allah, orang tu kok malulah nak ke mana-mana. Jumpa kedai, hutang dah bayar gitu. Haram seumpama tu. Haram. Haram. Dia wajib kena tunggu. Sebab dia tidak berkemampuan. Sunat dia halalkan. Beginilah, dah kamu susah, saya halalkan kamu lah. Sunat. Tunggu wajib.
halalkan sunat. Tapi besar pahala sunat daripada pahala wajib. Tunggu, jangan desak, jangan tekan, wajib. Halalkan sunat, tapi besar pahala sunat. Halalkan lebih besar pahala daripada kita tunggu. Yang hukumnya wajib, jangan tekan. Ada juga sunat besar dan wajib, ini di antaranya. Di antara perkara sunat besar daripada yang wajib. Kalau kita masyhur kok, hak pahala sunat besar dan wajib, beri salam jawab salam lah. Beri salam hukumnya sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Mana besar pahala? Pahala beri salam lah walaupun kau sunat. Ini hak masyhur kita. Wajib memang pahala besar dan sunat. Tapi hak masyhur kita, hak sunat besar pahala wajib, beri salam dengan jawab salam. Ini sama. Orang berhutang tidak berkemampuan, wajib kita tunggu, jangan kita risau. Sunat kita halalkan. Hak ni pahala besar hak sunat. Halalkanlah. Biarlah dia tak mampu dah tu. Halalkan. Ada ni. Besar pahala tu. Halalkan tu besar pahala. Hak ni kitab Minhajul Abidin, muka surat 36. Baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka memulai ia hamba pada menempuh dan memutuskan akabah ini. Aqabatul awarid, yang melentang mengganggu dalam ibadah. Rezeki, kita tawakul kepada Allah. Kebimbangan, kita tauhid serah diri kepada Allah. Allah turunkan bagai-bagai balak dan ujian, sabar. Allah qadakkan dengan qadak yang pahit, reda. Ini sudah memutuskan akabah ini dengan izin Allah Ta'ala dan dengan kebaikan taufik daripadanya, dengan taufik yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana boleh selesai hak masalah akabah yang keempat ni dengan izin Allah dan dengan kebaikan taufik daripada Allah. Izin Allah, taufik yang baik daripada Allah. Izin Allah ni kena ingat. Izin Allah ni bukan Allah mengizinkan, Allah tunggu, Allah tengok, Allah biar. Dengan izin Allah ni qada qadar. Ni kalau pergi pada bab pegangan sekarang ni. Dengan izin Allah ni bukan Allah yang buat. Allah tidak halang, Allah benarkan, Allah tidak sekat. Tapi bukan Allah yang buat. Karuk gitu. Pahaman ni banyak sekarang ni. Dengan izin Allah, bukan Allah buat, tapi Allah biarkan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dok, kita ni kalau sebut dengan izin, kita tak buat. Ya. Anak kita pergi dengan izin kita sebagai ayah. Anak je pergi, ayah tidak pergi. Tapi anak pergi dengan izin ayah. Ayah tak pergi. Itu izin tau. Sini dengan izin Allah. Bukan Allah buat. Tapi Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah lock dia panggil. Allah tidak sekat, tidak halang. Tapi yang menjadikan hamba sendiri, makhluk sendiri. Dia banyak akidah gini. Dengan izin Allah, dengan qada qadar. Cakap izin comel. Tapi kadang-kadang makna betul, kadang-kadang makna salah. Cakap tak ada izin Allah langsung. Cakap asbab semata-mata. Mana? Tapi pegangan, Allah Ta'ala. Ada ni. Kaki nak pergi tempat tu, nak pergi ngapa? Nak pergi dengan kereta kawan. Ada tak? Nak pergi tempat tu, insya-Allah dengan izin Allah, nak naik kereta kawan. Ada tak?
Tak ada kata pun dengan izin Allahnya. Nak pergi dengan kereta kawan, tupang kawan saya. Ada tak dengan izin Allah? Tak ada cakapan dia. Pergi pegangan, Allah Ta'ala belaka. Kenderaan kawan tu asbab zuhir je. Yang menggerakkan kita Allah Ta'ala, bukan kereta. Yang menyampaikan kita di tempat itu pergi Allah Ta'ala. Ada ni, tu pegangan. Cakap tak ada izin Allah, tapi pegangan comel. Cakap dengan izin Allah, tapi faham dia salah. Mana? Qada lah. Wahdaniyah pada af'an. Dia kata tinggi rendahnya, Allah yang menaikkan, Allah yang menjatuhkan. Tinggi rendah iman kita, Allah yang naikkan, Allah yang jatuhkan. Hak tak naik sungguhlah. Lama dianya. Tapi siapa masa dah dia sungguh molek, Allah beri naik molek-molek. Barulah dia sesal, senang je. Allah ni kalau bak ni, kalau tuan dak uwi go, Allah lah. Tak ada bahagian lah jawapan dia. Tukar kamu banyak ni. Dengan izin Allah, mana Allah membenarkan. Bukan Allah yang melakukan. Dengan izin Allah. Hamba boleh selesai akbar keempat ni dengan izin Allah, qada qada, dan dengan kebaikan taufik daripada Allah Ta'ala. Dada FB sekarang ni dia banyak bicara bab qada qada. Banyak. Jadi berani bicara bab qada qada. Tapi kita nak jumpa hak betul-betul kemah, Allah. Payah. Mana yang menulis tu orang bijak pandai dah. Ayat yang digunakan ayat comel dah dia tulis. Tapi kena belajar kaedah sifat 20. Cuma kadang-kadang jaja nama sifat 20. Jaja nama sifat 20. Oh, dia hurah aku sesak. Ada. Kita bicara qada-qada ni pegangan. Oh, kena rasakan qada-qada. Kena hadirkan qada-qada. Lupa diri kita. Lupa perbuatan kita. Kita kena mati sebelum mati. Mati oleh kamu sebelum kamu mati. Mutu qabla an tamutu. Mati sebelum kamu mati. Kena mati dulu sebelum kamu mati. Sedap ayat hakikat. Kalau kata mati dulu tu, dak mati-mati celek dengan dunia, luah mata-mata Mati. Tomok dunia tak habis-habis Mati apa? Mana apa ni? Mati rasa selain Allah. Yang ada hanya Allah. Tu nak mati gitu. Ada. Yang ada hanyalah Allah. Tak ada selain Allah di hati. Itu mati. Sebelum kita mati jasad. Biar kita fana dahulu. Sampai maqam awliya. Siapa? Dia tu lah. Dalam FB. Allah kata boleh direka. Betul lah ayat hakikat dia gitulah. Mati sebelum kamu mati. Itu bukan nak sedap cerita tu. Kena hilangkan keakuan. Itu Jabariyah kalau pegang gitu. Kena rasa Allah yang rasa hamba. Punah ranah belaka. Kena ingat pula sini. Dia ada 2 pesing sekarang ni. Yang jahil tak ada qada-qada. Yang ambil sifat 2 tapi jahil juga. Dia tak belajar guru yang sebenar. Akhirnya Allah mu Tuhan. Lalu gapa kita kena hilangkan keakuan. Aku tak ada pilih. Aku tak ada Allah mu Tuhan. Itu Jabariyah. Ini dia 2 pesing ni. Satunya jahil. Tak ada qada-qada. Yang kedua salah pengajian. Qada-qada. Tak ada itu usaha hamba. Hakiki memang tak ada sungguh. Tapi tetap wajib perbuatan ada. Tapi kalau sampai makam hakiki sungguh, Allah yang matikan. Tak ada di hati mereka, hanya ada Allah. Bukan suci tidak FB. Itu kena beringat pula. Dia jaja nama sifat 20. Tapi jalanan yang salah. Allah kita wan ustaz. Kita ni orang awam. So belajar sifat 20. Kena hati-hati pula. Gitulah. Payah nak ceritanya. Dan FB tu cemak lah sikitnya. Orang sekarang disuka benda FB. Tambah kalau orang tu orang yang ada kontroversi. Orang suka benda gitu. Mari benda pelik-pelik.
Ceramah benda pelik-pelik, ajar benda pelik-pelik, bukan jadi orang tinggal. Orang bertambah ramai. Kata pelik manusia ni. Kalau mari baba-baba tu guru yang tak ada isu apa-apa, orang tak minat. Baba tu guru ni tak ada isu apa-apa. Tak ada kontroversi lah dia mengajar Fardhu Ain gitu kan. Tak ada kontroversi. Tak ada nak cerita hok pelik-pelik lah. Mi'raj ke langit sampai puluh-puluh kali sehari lah. Nabi Mi'raj sekali je. Dia dak ni Mi'raj berkali-kali cerita benda tu, cerita benda pelik-pelik. Malah, tak pelik apa? Boleh memadamkan api neraka. Allah kata pelik-pelik punya cerita. Kadang-kadang mari hok pelik-pelik ni, orang khumung pula. Kalau tu tunggu hak tak ada pelik-pelik tu, orang tak berkumung pula. Jadi orang suka hak dalam, hak duduk dalam FB, hak duduk. Yang kadang-kadang salah, minta maaf lah. Saya salah cerita, tunggu saya ajar saya. Hak salah tu letak tunggu dia. Bukan hak dia dah. Tunggu dia mati dah. Tunggu dia nak cari tak boleh dah. Ini manusia. Salah terang-terang. Minta maaf. Salah terang-terang. Bukan salah biasa-biasa. Mana orang akan jadi beringat. Dah, orang jadi kehoram ikut. Kenapa gitu? Ni bab agama. Kalau salah ni manusia. Biasalah berlaku kesalahan dalam mengajar. Tapi jangan salah hok pelik-pelik. Salah hok karut-marut. Salah hok karut-marut. Ada ni. Hura dengan hura yang salah. Tapi orang teruk juga. Walaupun berlaku benda-benda yang agak, kenapa jadi gitu? Siang kau orang. Dia orang sanggup dah terima gitu. Biarlah macam mana jadi pun. Kerana takut akan Allah. Takut akan Allah, kena balik pada ilmu. Takut akan Allah, kena balik pada ilmu. Jangan buat perkara-perkara yang memudaratkan diri. Takut akan Allah, kena balik pada ilmu. Jangan melakukan perkara yang memudaratkan diri. Itu takut akan Allah. Jangan buat perkara-perkara yang memudaratkan diri. Itu dia, takut akan Allah. Konon-konon nak buat satu kebaikan, biar mudarat pun kerana takut akan Allah. Salah fahaman gitu. Salah fahaman gitu tu. Syariat nak buat mana? Bukan syariat nak buat mana? Takut akan Allah tu tasawuf. Ta'at hati. Takut akan Allah tasawuf. Ta'at hati. Tapi kita melindungi dia daripada kemudaratan. Itu maksiat zahir. Itu kewajipan pula jadinya. Ada ni. Tapi orang suka gitu. Dia suka je ni. Kalau macam Tok Guru kan. Simple je. Cuba tengok Tok Guru. Sekarang ni je kalau dia foto ni tu pakai serban, pakai jubah. Dulu pakai baju Melayu je Tok Guru. Baju Melayu je Tok Guru. Dia foto ni dulu. Serban pun semuta gitu je pada semuta. Dia pulah-pulah gitu je kadang-kadang. Dan ni. Tapi ilmu sekarang ni ada Tok Guru pakai serban, pakai jubah. Simple saja. Tak ada kata siapa ke besar, berat kepala, nak terbalik, nak patah tekak. Bukan. Sederhana saja. Tok Guru saya sederhana belaka serban. Tok Guru saya belajar, Tok Guru ke ustaz ke, semuanya serban sederhana. Tak ada nak belok tekak, tak ada. Lepas tu pula, warna putih. Baju putih, serban putih. Ni warna bermacam-macam warna. Kau tu pun orang-orang minat. Kata pelik manusia ni. Putih tu sunnah. Sederhana je. Jadi macam-macam warna. Warna bercawak-cawak. Warna gitu, warna gini. Kita tengok. Ni bukan orang agama gini ni. Nak kata orang jenis apa pun tak tahulah. Tapi orang minat begitu. Orang minat. Cuma punah agama tu orang seumpama ni. Punah agama. Kita tengok Tok Guru macam mana. Sederhana saja. Biasa saja.
Maka tak tahu kalau selesai daripada memutus oleh hamba akan akabah yang keempat ni. Ni secara ringkas ni, nanti dia akan beri tunjuk akabah secara terperinci. Dan kembali ia hamba. Kembali kosak ibadatnya, nak fokus pada ibadat. Nescaya berfikir pula ia, fikir ni dalam hati dia. Maka tiba-tiba nafsunya, yakni dirinya lemah. Ni manusia. Dan malah tidak cergah dan tidak bersemangat mengerjakan kebajikan ni, kebaikan mengikut sepatutnya dan semestinya. Boleh buat, tapi buat rekah-rekah. Sebab apa? Sebab kita ni lemah, malah tidak cergah, tidak semangat. Dan sesungguhnya adalah nafsu itu asal. Sentiasa cenderung ia nafsu kepada lalai dan kesenangan. Nak senang je susah tambuh nafsu ni. Dan pengangguran. Dan pengangguran. Oh, nafsu suka nganggur. Betul? Pengangguran. Dia pengangguran di sini. Dia pengangguran ni kalau kita kata kok, suka duduk saja. Nafsu kan? Suka duduk saja. Bukan setakat nafsu ni cenderung kepada kelalaian. Bukan cenderung nafsu kepada kejahatan. Nafsu asal. Dan barang yang tiada ada faedah. Barang tiada ada faedah. Faedah dunia pun tak ada, pada akhirat pun tak ada. Itu nafsu. Bahkan kepada balak dan kejahilan. Suka kepada balak dan kejahilan. Suka kepada balak, suka kepada mengapa ni? Kalau terkira kok suka kepada balak ni, suka pada jadi musibah lah orang panggil nafsu ni. Nafsu kan? Dan kejahilan. Oh, nafsu suka jahil nafsu suka jahil. Orang ramai tak mau belajar tu suka jahil lah tu. Kita rasa pelik. Kita tak suka jahil. Kita suka kalau tahu. Tu nafsu yang terlatih. Ni nafsu asal. Kita ni kalau ilmu dunia, bukan kerana ada target dunia, dak sekolah. Dak sekolah kita. Kalau tak ada target dunia, takkan sekolah. Sebab apa? Sekolah ni pagi kena bangun di sekolah, mandi apa semua. Masuk kelas tengah hari petang baru balik. Kalau ikut nafsu sungguh, tambah sekolah. Tapi kenapa sekolah? Kerana target dunia. Kena ada ilmu sebab baru boleh kerja dunia. Ni. Kalau nafsu memang. Kalau kita kata kepada anak kita lah, nak sekolah pun tak apa, tak sekolah pun tak apa. Aku ni kamu. Apa ni? Berona semua nak pergi sekolah ni. Sebab apa? Nafsu tak suka. Tapi kenapa mak ayah tekan? Target dunia. Sama juga. Dan ilmu agama juga. Suka jahil nafsu ni. Tapi ingat, ya Allah, kalau jahil macam mana akidah, kalau jahil macam mana amal ibadah. Itu nafsu yang terlatih. Disuka kepada pengetahuan, tak suka pada kejahilan. Nafsu dah memang disuka kepada kejahilan. Belajar-belajar, dia malah. Itu nafsu asal. Maka perlulah di sini, perlulah sertanya di sini kepada pemandu supaya memandunya kepada kebajikan dan taat. Kena pergi pada khauf dan rajak. Jahil-jahil ni masuk neraka. Ada ni. Kalau ada ilmu, kita rajak mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Tu. Dia akan menjadi pendorong kita. Iaitu khauf dan rajak. Akan mendorong kita yang nafsu asalnya lemah, malah
tu nafsu asal. Mak lemah, malas dan nafsu asal pula cenderung kepada kejahilan. Pendorongnya adalah khauf dan juga raja. Dipanggil aqabatul bawais. Bawais ni yang membangkit, yang mendorong kepada ketaatan, iaitu khauf dan raja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.